Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat bersara Cikgu Samsul Kamal bin Zainal Abidin. Semoga persaraan ini akan menjadikan kehidupan Cikgu Samsul lebih tenang, lebih damai dan dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan saya mengharapkan semoga Cikgu Samsul diberikan kesihatan yang baik dan juga dirahmati Allah sepanjang usia, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat saya Cikgu Syamsul Kamal bin Zainal Abidin, penolong kanan hal Dewan Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kosbah, yang akan menamatkan perkhidmatan pada tanggal 1 Mei tahun 2025 ini. Beliau merupakan seorang sahabat dan rakan sekerja yang cukup mesra dan disenangi oleh semua. Sesungguhnya Cikgu Syamsul Kamal telah lama saya kenali kerana saya pernah bersama-sama dengan beliau terlibat dalam penyediaan modul sejarah pada peringkat daerah dan juga peringkat negeri ketika kami sama-sama menjawat jawatan sebagai guru sekolah. Dan jasa bakti beliau sangatlah dihargai dan kita doakan beliau akan terus dirahmati oleh Allah. Dan untuk kesekian kalinya saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syamsul Kamal atas jasa dan bakti mencurahkan keringat dan juga segala ilmu kepada anak didik. Dan saya doakan Cikgu Syamsul Kamal sentiasa dirahmati oleh Allah dalam meniti usia-usia di hari persaraan dan semoga kekal bahagia di samping keluarga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya. Kita masih berada di dalam bulan Syawal yang mulia ini. Ya, pada hari ini 30 hari bulan April 2025 merupakan satu hari yang sangat bermakna buat diri saya dan juga sahabat saya Cikgu Samsul Kamal bin Zainal Abidin. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Samsul Kamal kerana setiap langkah perjalanan beliau dalam meniti hari-hari sebagai seorang pendidik berjaya sampai ke hari ini, sampai ke tarikh hari ini, hari bersara. Ya, bersara itu benar bagi semua orang. Namun apa yang saya ingin berkatakan, seandainya saya ada tersalah kata, tersilap bicara, saya secara pribadi memohon ampun dan maaf. Sahabat saya Cikgu Samsul Kamal, banyak yang saya pelajari dari perjalanan bersama Cikgu Samsul dalam di Sekolah Menengah Kebangsaan Kosbah ini. Apa yang baik saya akan simpan sebagai panduan dan apa yang tidak baik saya akan buat sebagai simpulan. Sebagai kata-kata terakhir daripada saya mengucapkan selamat bersara Cikgu Samsul. Berbahagialah bersama keluarga dengan sisa-sisa usia yang masih ada. Dan saya doakan supaya Cikgu Samsul terus diberkati Allah dan dapat meniti hidup dengan lebih aman dan tenang. Jangan lupa kami di Sekolah Menengah Kebangsaan Kosbah, kerana di sinilah kita mencari ilmu dan juga mencari rezeki. Semoga kita kenal dengan kaya hayat. Selamat bersara Cikgu Samsul. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat
pagi. Saya mengucapkan selamat bersara kepada sahabat saya Cikgu Syamsul Kamal Zainal Abidin, dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga persahabatan ini berkekalan setelah mengharungi 23 tahun bersama di SMK Hosbah. Selamat bersara Cikgu Syamsul. Berdayung sampan ke tanah Semenanjung, hendak membeli ikan larutan. Budi dikenang, bakti disanjung. Kekal subur dalam ingatan. Selamat bersara Cikgu Syamsul. Semoga bahagia bersama keluarga. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Syamsul. Semoga tenang-tenanglah selepas bersara nanti. Sekian, terima kasih. Wakili Panitia Pendidikan Islam mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Syamsul. Selamat bersara Cikgu Syamsul. Selamat bersara Cikgu Syamsul. Bye. Terima kasih. Selamat bersara Cikgu Syamsul. Terima kasih. Bye. Selamat bersara Cikgu Syamsul Kamal dan terima kasih atas jasa cikgu selama ini. Teman-teman SMK Hosbah mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Syamsul. Mengucapkan terima kasih. Cikgu Syamsul. Cikgu Syamsul, terima kasih. Kami mengucapkan selamat bersara Cikgu Syamsul. Bye.